Kita sudah lihat bagaimana peserta menjana wang mereka dan cabaran kedua untuk minggu ini berbeza sikit. Selalunya kita akan dapat duit gaji atau pendapatan setiap hujung bulan. Kita akan asingkan semua duit itu dulu, bayar semua komitmen, bayar semua bil, bayar semua pinjaman dan bila ada lebih, barulah kita asingkan untuk simpanan. Dengan menggunakan 30% daripada baki keuntungan tugasan pertama, sila buka 3 tabung projek jangka masa pendek. Setiap peserta akan diberi 3 tin kosong. Setiap peserta perlu berkongsi dengan penonton nama tabung. Setiap peserta perlu berkongsi dengan penonton berapakah jumlah pendahuluan yang bakal disimpan di dalam setiap tabung. Setiap peserta diberi masa 30 minit untuk mencari 3 idea untuk konsep simpanan jangka masa pendek untuk projek simpanan dari 3 bulan ke setahun. Alright. Okey, untuk tabung yang pertama saya. Lupa saya nak bagi tahu, daripada kutipan saya sebanyak 70 ringgit. Jadi, saya bahagikan kepada 3, jadi setiap tabung ada 7 ringgit. 7 ringgit. Jadi, untuk tabung pertama ini, saya gelarkan dia sebagai tabung masjid. Ya. Kenapa saya letakkan sebagai tabung masjid? Sebab tabung masjid dah paling popular dalam banyak tabung. Ya. Terusnya, tabung yang kedua. Tabung yang kedua, inilah gelarannya. Tabung anak. Bukannya simpan anak dekat dalam tabung ni. Mana muat? Ya. Simpan duit lah RM7 juga dalam ni. Tabung yang terakhir, saya namakan khairat kematian. Bukan semua manusia dalam dunia ini akan hidup untuk selama-lamanya. Kita akan mati juga satu hari nanti. Ya. Jadi ada RM7 kat dalam ni. Jadi bolehlah buat beli kain kapan. Itulah 3 tabung yang telah saya cipta. Selamat mencuba. Dekat cabaran pertama, saya jadi pemandu on spot demand. Saya dapat untung RM20 je. Dalam 30% tu, saya kena simpan kat tabung ni. Macam sikit je duit aku tadi RM20. Hatilah nak. Okey. Tak apalah. Untuk tabung pertama ni, nama dia suka hati akulah, tabung aku. Okey, dalam tabung ni, saya kena simpan RM2. Untuk apa? Untuk kecemasan ke? Suka hati akulah, tabung aku. Okey. Mungkin dalam tahun dapat RM24. Banyak kan? At least ada menyimpan. Okey, tabung kedua pula. Kita nak buat, saya nak buat vacation. So dalam setahun, saya nak simpan RM2. So dalam setahun, RM24. Nak pergi mana? Pergilah Kelang nama saja. Okey, tabung ketiga pula. Ini tabung ketiga saya. Adalah untuk mak bapak saya. Untuk apa-apalah. Untuk sakit dia ke apa ke. Tapi untuk mak bapak. Sebab saya ni anak tunggal. So, apa-apa saya kena fikir family dululah. So, saya dah dapat RM2. Saya akan simpan dalam tabung ni. Dalam setahun dapat RM24. Bolehlah beli Panadol Activas. Okey, terima kasih. Itu saja tabung saya untuk hari ni. Kita jumpa lagi di dalam Let's Do It! Siapa yang bakal menjadi pemenang cabaran kedua minggu ini? Kita berada di cabaran yang kedua, cabaran saving. Kita nak tengok bagaimana peserta selebriti kita menguruskan wang mereka. Baiklah, sebab Bel dengar tadi, apa kata kita boleh dengan Fifza. Asyik saya je. Yalah, sebab ladies first. Ladies first. Selalu kalah dulu. Yang kalah dulu kita bagi. Protokol. Okey, protokol dia senang je. Apa yang kita lihat sini? Kalah lagi. Kita tengok macam-macam ada kat sini. Ni bukan tentang pendapatan. Dia sebenarnya tentang pendapatan. Kita tolak savings kita dulu. Kita tolak simpanan dulu. Kita dah settle simpanan kita. Baru kita tengok macam mana kita belanja duit. Fizza dapat save sebelum apa-apa lagi. Fizza save 5% daripada wang Fizza. Okey tu. Okey tak? Itu memang tak okey. Itu okey kalau you budak-budak. Tapi Fizza, apa yang bagus kat sini, Fizza sebenarnya dekat hujung bulan dapat saving lagi 7% lebihan daripada apa yang Fizza kena belanja lah. Elok tak elok? Okey lah. Sebenarnya kalau kita fikir macam ni kan. Okey lah. Saya bukannya expert sangat pun, tapi apa yang kita boleh syorkan, ambil 7% tu,
campurkan dengan saving lagi. Sebab kita kalau kita letak dekat bank atau tempat-tempat yang boleh memberi interest kan kepada kita, at least kita boleh saving untuk masa depan. Tapi hiburan saya lebih tu baguslah. Hiburan lebih tu Kurangkanlah. you enjoy Tapi you enjoy hari ni, besok nak enjoy benda kan. Tapi saya enjoy dengan Abang Bel. Sebab tu Abang Bel punya duit habis. Sebab apa? Abang Bel, ni apa yang kita nampak dalam Abang Bel, sebab Abang Bel tak letak apa-apa kat sini. Apa ni? Macam menipu ni. Abang Bel, dia Saya tulis ke tu? itulah. Abang Bel memang bagus. Sebab apa? Dia salah seorang daripada peserta di Let's Do It yang tak pernah tipu. Tak ada orang pernah cakap pada hujung bulan dia kurang daripada apa yang dia patut ada. Maksudnya tiap-tiap bulan negatif. Betul? Tapi alhamdulillah negatif dia memang sikit, lebih kurang negatif 1 atau 2% lah. Tapi dia masih negatif. Baiklah, untuk pusingan ini sebab dua-dua pun gila ya. Tapi sebab Hilza dapat simpan 12% daripada simpanan dia tiap-tiap bulan, pemenang pusingan ini adalah Hilza. Sonok. RM2 simpan aku tunjuk tau. RM7. Kita akan kembali selepas ini dengan cabaran yang ketiga. Kita sudah lihat bagaimana peserta menjana wang mereka dalam masa yang terhad. Kita juga telah saksikan bagaimana mereka merancang simpanan masa pendek mereka. Kini, tibalah masanya untuk cabaran yang terakhir. Cabaran expense, cabaran bagaimana untuk membelanjakan wang anda dengan bijak. Peserta perlu menaiki kenderaan awam untuk sampai ke destinasi yang telah ditetapkan. Tanpa pengetahuan mereka, mereka hanya boleh berbelanja di bawah RM100. Contoh perjalanan adalah dari Kelana Jaya LRT Station ke KLCC dengan menggunakan LRT, dari KLCC ke KL Sentral menggunakan bas dan dari KL Sentral ke Kelana Jaya dengan menggunakan perkhidmatan pengangkutan on demand. Masa yang diberikan adalah 1 jam.